Banyak pertanyaan, banyak persoalan tentang Andy Robertson dalam tempoh 24 jam terakhir. Buat masa ini, perpindahan masih lagi di dalam keadaan standby. Tottenham dan Liverpool masih lagi berbincang, negotiate mengenai cerita perpindahan ini. Tapi setakat ini, tiada lagi sebarang perjanjian rasmi lagi untuk susulan perpindahan left back Andy Robertson ke Tottenham. Yang menariknya, AS Roma baru saja membuat tawaran pertama kepada Wolves untuk dapatkan pemain mereka iaitu David Moller-Wolf sebagai left back baru mereka. Kalaulah perjanjian itu berjaya, cerita perpindahan ini mungkin akan berlaku. Roma akan benarkan Tsimikas kembali ke Liverpool dan kemudian Liverpool akan benarkan Andy Robertson ke Tottenham. Setakat ini, semua masih lagi belum selesai. Robertson sendiri sangat-sangat terbuka untuk berpindah tapi semua rundingan antara klub masih lagi berjalan. Jadi, ini adalah satu cerita yang masih panas dan patut dipantau dengan sangat-sangat rapat. Dan ini masih boleh menjadi satu cerita besar pada tahun Januari 2026 sama ada hari-hari terakhir jendela bulan Januari ataupun mungkin pada hujung musim panas nanti. Dan bila Robertson dijangkakan tinggalkan Liverpool dan mulakan bab baru di dalam karier bola sepak beliau, jadi stay tune. Kita akan terus update bila ada perkembangan baru.